Okay, hari ni saya layan Kuala Kelawang International Circuit dekat sini. Ni dah kira masuk stage 3 lah. Siapa rider-rider yang biasa jalan kat sini dia mesti tahunya. Oh, tapi memang sebelum ni stage 1, stage 2 memang wow, boleh tahan lah dia punya cornering tu. Pendek-pendek. Kalau you nak layan ride kat sini memang best. Sekarang ni saya nak rasa masakan kampung orang Jolobo saya ni dekat Salai Kayangan kat Jolobo ni antaranya saya nak rasa ni sedut-sedut. Tapi kat sini kan yang popular dia adalah yang salai-salai, terutama kali itik salai. Sedapnya, fresh. You're no good. Just a walk down the road. It's the road I was meant to stay. I see the fire in your eyes, but a man's gotta make his way. So are you tough enough for my love? Close your eyes to the heaven above. I'm coming home. Asam pedas. Oh, ada ni nak cari makan dengan asam pedas. Asam pedas. Ni dia. Lain lah rasa dia. First time saya rasa kodok cecah dengan asam pedas ni. Kuah asam pedas. Ni semua kan you all boleh dapat kat mana tau. Dekat satu kedai ni. Kedai ni dekat area Seremban. Dia dekat, dia punya nama kedai ni adalah Cendol Sompok Tinggi. So nama pun dah ni lah kan, mereka dah catchy kan. Makanan pun kalau makanan kampung-kampung ni apa cuba dah kat sini. Memang lain lah. Lagi ni makan pula dekat bawah pokok rambutan. Ni pokok rambutan. Petang dengan malam. Oh ya. Dekat. Ada. Tapi beberapa tempat je. Bukan semua. Ini cendol yang dah siap. Ini memang tradisionalnya ni. Kita tak pakai pewarna, kita pakai organik saja, semua daun-daun saja. Okey. Kita blender je lah kan? Blender. Okey. 2